Enam jenis orang memang tak sesuai buat direct sales cara lama, tapi boleh buat kalau guna sistem ni. Kau selalu rasa macam aku ni betul ke sesuai buat direct sales? Don't worry, bukan kau seorang rasa macam tu. Louis dah senaraikan siap-siap kalau kau tergolong dalam enam jenis ni memang tak sesuai guna cara tradisional buat bisnes. Satu, orang yang tak suka bercakap. Nampak orang terus rasa seram, nak start sembang pun dah rasa nak lari. Sekarang Louis guna sistem yang tolong explain semua benda. Louis duduk minum teh, tengok siapa masuk sistem je. Kedua, orang yang tak suka kerja-kerja prospek. Hai, free tak? Nak dengar peluang sekejap? Louis explain jap boleh. Tulis ayat tu pun merasa malu sendiri. Louis faham baik. Sekarang Louis tunggu je orang komen nak belajar, baru Louis muncul. Ketiga, orang yang tak suka bagi tekanan. Dulu buat direct sales macam tengah paksa orang beli. Sekarang guna sistem yang educate dulu, closing jadi smooth gila. Keempat, orang yang busy gila. Nak kerja, nak jaga anak, mana ada masa nak train orang baru. Louis punya sistem sekarang, orang join terus ada video training. Then Louis cuma buat follow up sikit-sikit. Kelima, orang yang takut kena reject. Dengar je orang cakap direct sales lagi, block terus. Hati terus jatuh. Tapi bila guna sistem, orang sendiri datang mohon nak join team. Keenam, orang yang dah buat bertahun tapi hasil sendu je. Bukan kau tak power, tapi kau guna cara zaman dulu. Tukar sistem je, maybe sekarang kau dah fly. So kalau rasa you tak sesuai buat tu direct sales, mungkin kau sebenarnya cuma tak sesuai guna cara lama. Nak tengok sistem ni macam mana jalan, komen sistem dekat bawah. Lepas tu pergi link dalam bio saya, tekan link di dalam, tulis akan share video. Okay, tengok dulu sebelum give up.